Jangka sampai bila dan buat apa kat sana? Bila sampai di pelabuhan G tu nak buat apa sebenarnya? Apa yang kena buat? Cantik tuan. Kita bawa 3 bantuan utama. Pertama, kita bawa makanan bernutrisi. Yang kedua, kita bawa doktor dan alatan ubatan. Setiap satu kapal wajib ada 1 doktor. Macam saya, Dr. Annika. Dr. Annika ni umur 60 lebih juga. Tapi dia bercakap kat bos dia, kalau bos tak bagi saya cuti, dia cerita kat saya, dia orang Sweden. Kalau bos tak bagi saya cuti, saya berhenti kerja, bagi notis 24 jam. Dia doktor pakar. Jadi klinik dia, hospital dia takut kalau kehilangan doktor ni. Bagi cuti. Jadi setiap kapal ada doktor, setiap kapal ada perubatan, alat perubatan, makanan bergizi. Dan yang paling penting tuan-tuan, ni yang paling penting. Jari manis ni paling penting, jari manis ni. Kita bawa susu formula. Sebab kita dapat tahu ibu-ibu di G terlalu kurus, tak mampu nak hasilkan susu. Anak-anak di G, mereka nangis sampai hilang suara. Anak-anak G nangis, teriak, minta kat mak dia susu. Mak tak boleh nak bagi sebab mak sendiri tak boleh nak hasilkan susu. Sebab tu dalam kapal kami, kapal saya kapal tong ikan, kapal kami penuh dengan susu formula. Susu ni kalau sampai kat G, susu ni lah pertama yang kami akan bancuh. Sebab itulah kami bawa orang perempuan. Kami bawa Ardel, kami bawa Ilya Balkis, kami bawa Lia Mariam, kami bawa Zizi Kirana. Kalau ada orang bodoh kat luar sana kata kenapa perempuan kena join, perempuan kena join sebab bila sampai kat G nanti, yang nak peluk, yang nak kasihi ibu-ibu, yang nak bagi minum pada anak-anak, mereka ni lah. Saya tak boleh tahan tuan-tuan bila saya tengok bayi-bayi ni teriak sampai hilang suara. Sedangkan kita ingat dalam sirah Umar Al-Khattab, bila Sayyidina Umar tiap malam, tiap petang, dia akan ronda keliling Madinah. Dia akan keluar daripada kota Madinah. Dia tengok sebuah kemah, ada seorang ibu tengah pura-pura masak. Dia panaskan air, dia letak batu, hanya nak tenteramkan hati anak dia sedang menangis dalam kemah. Apa cakap Umar? Celakalah wahai Umar, celakalah engkau Umar. Sebab orang panggil kau sebagai Amirul Mukminin, tapi dalam wilayah kau tu masih ada lagi anak yang lapar. Sebab tu tuan-tuan, ini perjuangan ni bukan cerita saya, bukan cerita Nadir An-Nuri, bukan cerita tentang Musa Nuwairi, bukan cerita orang lain. Kami nak cerita tentang anak-anak Gaza ni tuan-tuan, yang kebuluran 6,000 bayi tuan-tuan.